Macam mana nak elakkan untuk seseorang ibu yang tengah pregnant ni dapat tekanan darah? Pertama, sama juga emosi, stres. Kena hindari. Yang kedua, kena cukup rehat. Yang ketiga, berat badan. Jangan amalkan makan malam. Sebelum tidur makan. Pukul 12 malam makan. Kenapa? Sebab lapar. Kenapa? Sebab mengidam. Yang ni you kena elakkan. Walaupun mengidam, kita kena berhati-hati. Kita kena jaga berat badan kita. Apabila seorang wanita tengah pregnant, kalau berat badan kita meningkat, dia akan meningkatkan tekanan darah kita dan juga gula kita. Ianya synchronize. Berat badan kita meningkat, tekanan darah kita meningkat, gula kita akan meningkat. Hati-hati. Sebab tu doktor biasanya suggest kalau nak makan, tolong makan berat lah maksudnya. Tolong makan pada waktu isyak ke bawah tau. Sebelum isyak tu. Kalau nak makan lah yang berat-berat. Nasi. Ada patient-patient ni bila dah hujung-hujung third trimester, sebab dia kata dia lapar. Okay, dia lapar tengah malam, pukul 12 malam. Dia bukan makan ringan dia makan nasi, dia makan mi. Jadi lama kelamaan berat badan meningkat, protein dalam air kencing ada, tiba-tiba sangkut darah tinggi. Okay?